Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Pasukan Unit Pemeriksaan Fizikal Seksyen Penguasaan SSM Selangor telah menjalankan pemeriksaan ke atas premis perniagaan yang dipercayai dijalankan atau diuruskan oleh warga asing. Pemeriksaan ini dijalankan hasil daripada tindakan pemantauan dan maklumat yang diterima oleh pasukan. Adalah menjadi satu kesalahan kepada pemilik perniagaan yang membenarkan pendaftaran perniagaannya digunakan oleh warga asing dan tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 12(1)D Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, iaitu memberi maklumat palsu kepada pendaftar yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Pendaftar juga boleh mengambil tindakan membatalkan pendaftaran perniagaan yang didaftarkan di bawah Seksyen 5C Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan tindakan sekatan boleh juga dikenakan terhadap pemilik perniagaan bagi menghalang pemilik perniagaan mendaftarkan perniagaannya baru yang dipercayai digunakan atau diberikan kepada peniaga warga asing menjalankan perniagaan. Pada hari ini, noti di bawah Seksyen 27 Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah dikeluarkan kepada pemilik perniagaan untuk hadir di Pejabat SSM Selangor untuk memberi maklumat lanjut berkaitan pemeriksaan yang dijalankan pada hari ini. SSM mengambil dan memandang serius berkaitan isu ini. Tindakan pemantauan dan pemeriksaan seperti ini akan ditingkatkan dengan penglibatan agensi-agensi.